Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Hasan, kenapa ni nak? Kenapa ni? Ya Allah Ali. Kenapa ni Ali? Ya Allah, apa nak jadi anak aku ni? Rambut panjang, berkala-kala pula tu. Ya Allah, astagfirullah. Baba. Allah. Baba. Ya Allah. Si Hasan. Mana istighfar, nak istighfar. Kami minum, Baba. Ya Allah, mabuk pula, minum pula. Hasan, mana tu San? Ini adik awak ni kenapa jadi macam ni? Dahlah adik awak ni besar daripada awak. Ya Allah, astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Korang ni nak jadi anak apalah ni? Hari-hari bapak kata jangan jadi anak derhaka. Tengok apa dia jadi ni. Ni rambut ni style mana ni? Apa ni bapak? Bising-bising ni. Allahu Akbar. Astaga. Ya Allah, jantung aku baru nak baik. Ini kena tumbuk dengan anak pula. Bapak ni. Apa nak jadi anak-anak sekarang ni? Orang tua pun mereka nak tumbuk. Mentang-mentang tangan dah ada bulu. Ya Allah. Hasan, minum lagi. Ngucaplah nak. Tolonglah jangan macam ni nak. Ngucaplah. Astagfirullahaladzim. Ya. Ni kenapa ni? Sis. Bang. Is. Anak apa ni macam ni? Bapa siapa yang nak besarkan kamu? Ini yang kamu nak balas pada bapa. Bukan kamu tak tahu sembahyang. Kamu tahu sembahyang. Tapi kamu tak mau sembahyang. Ya balas ni. Hilang. Handphone ni sayang ni kalau rosak. Ayah ni masih susah payah ayah beli handphone ni mahal. Anak sendiri macam ini tak sayang lagi. Betul ayah ni. Kenapa? Jangan Hasan, jangan istighfar dan mengucap. Innalillahi. Astagfirullahaladzim. Innalillahi. Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku. Ali, istighfar Ali. Ali, jangan nak pukul bapak pula. Ya Allah, ya Tuhanku. Macam ni kan anak aku nak jadi. Kalau anak aku macam ni, rambut berkala-kala, rambut mengerebang macam ni, Pontianak jumpa pun Pontianak yang mati dulu. Ayah, kita lagi lah orang gila. Anak aku ni susah bapak besarkan kamu ni nak. Duduk istighfar. Ya, mana ni? Ada. Hasan. Suatu hari Hasan, jangan macam tu. Hasan lari dari rumahnya. Jangan macam tu lah. Ayah kata duduk kat rumah, mengaji Quran, sembahyang. Tengok apa jadi kamu sekarang. Hasan. Ya Allah, ya Tuhanku. Hasan. Udah lali, jangan main mikrofon ni Ali, rusak pula mahal ni. Ya Allah, ni kunci kereta mana pula bersedih ke sebut kali ni. 5 bulan selepas itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni anak abah ke ni? Ya, bang. Ni dah macam kemawi lah pula. Ya Allah, ini macam pada Ramsah lah pula. Abah ya macam Allah. Tak tahu je. Abah saya pada satu hari dulu saya ditangkap, bah. Ya Allah. Saya ditangkap, bah. Kenapa nak? Cubalah dengar cakap ayah tu. Saya terlibat dengan dada, bah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Saya kecewa dengan hidup saya, bah. Saya akan kan balik. Abah selalu cakap Allah tempat kita mengadu. Saya silap dulu, bah. Saya selalu ikut Allah tempat ini. Tengok adik kamu pun ikut kamu. Ya Allah, tapi syukurlah ni rambut tak ada. Parut ni kenapa ni, bah? Mana? Pasal ini kamu yang tampar hari itu, Sah. Tengoklah bapa. Abah. Wahai Abah. Maafkan kami. Abah, maafkan saya, bah. Saya berjanji saya akan kembali. Saya akan kembali. Ya Allah, Abah, sekarang saya rasa saya mati hidup semula, bah. Wahai Abah. Oleh itu, bah, saya akan membagilah anak-anakmu ini lagu yang berbunyi mati hidup semula, bah. Ya, hiduplah balik nak. Ya Allah, tak khusus untuk Abah pada kali ini. Ya Allah. Terima kasih, bah.